Hai, Assalamualaikum. Hari ini Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kundang mengadakan kejohanan rumah sukan peringkat sekolah bagi sesi 2026. Jadi, mari kita saksikan rumah mana yang menang. Jadi sekarang kita bersama dengan Faris, pelari pertama yang sampai untuk kelas L1. Jadi nak tanyalah, macam mana awak tingkatkan stamina untuk merentas desa ni? Biasanya saya akan kurangkan makanan yang berminyak dan berlemak, tidur secukupnya dalam 7 hingga 8 jam dan minum air kosong yang banyak. Terima kasih. Apakah pandangan Puan tentang penganjuran merentas desa pada tahun ini? Okey, pada pandangan saya sangat bagus kerana saya rasa untuk tahun ni bukan sahaja student ataupun pelajar-pelajar tapi juga rasanya dapat sokongan ataupun support yang bagus daripada ibu bapa. Sebab saya rasa macam ramai ibu bapa yang bersama-sama dengan anak-anak untuk menjayakan mental desa tahun ni. Terima kasih. Sama.